Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan tunjukkan cara-cara untuk membalut luka pada tapak tangan. Mula-mula, bersihkan tempat luka dengan ubat luka atau ubat yang sesuai. Kemudian, letakkan bebat pada luka untuk mengelakkan pendarahan yang berterusan. Lipat satu bahagian panda anduh. Letakkan tangan mangsa di tengah-tengah kain anduh. Bawa penghujung kain anduh ke atas pergelangan mangsa. Lipat kedua-dua lebihan kain anduh ke arah tapak tangan. Simpulkan kedua-dua belah kain supaya nampak kemas. Pusingkan kedua-dua belah kain dan ikat dengan ikatan buku sila. Kemaskan kain anduh di celah-celah ikatan. Siap, bawa pesakit ke hospital atau klinik yang berdekatan untuk rawatan selanjutnya. Sekian, terima kasih.